dan hai semua. Saya Asma Fatihah, wartawan Fresh TV anda pada hari ini. Hari ini kami berada di Stadium Hang Jebat Melaka untuk melaksanakan program 3 km International World Walk 2025. Program ini dianjurkan untuk menggalakkan gaya hidup sihat dan semangat bersukan dalam kalangan murid. Menariknya, bukan hanya SK Payung Rumput yang sertai, tetapi juga sekolah-sekolah dari dalam dan luar Melaka. Lebih istimewa lagi, peserta-peserta dari negara-negara luar turut mengambil bahagian secara virtual. Program ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Rais bin Dato' Ira Yassin. Jom kita saksikan kemeriahan di sekitar program ini. Jom! Kami berbesar hati kerana dapat menemubual Yang Berhormat Dato' Rais bin Dato' Ira Yassin yang sudi merasmikan program 3 km International World Walk 2025. Yang Berhormat Dato', terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Boleh Dato' kongsikan apakah pandangan Dato' tentang pelaksanaan program 3 km International World Walk yang melibatkan penyertaan murid dari dalam dan luar Melaka serta peserta-peserta antarabangsa secara virtual ini? Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada adik Asma. Saya sungguhnya selaku yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Payung Rumput dan juga ADUN kawasan Payung Rumput ini merasa sangat bangga dan berasa sangat gembira kerana kita dapat menjadi tuan rumah untuk International Walk bagi sesi kali ini, kali kedua. Sebelum ini kita menjadi penganjur pada sesi tahun 2023. Yang istimewanya adik Asma, pada kali ini penyertaan melebihi 3,000 orang daripada dalam dan juga secara virtual di luar negara. Jadi Sekolah Kebangsaan Payung Rumput dan DUN Payung Rumput ini sendiri menjadi tuan rumah satu-satunya sekolah di bawah Kementerian Pendidikan yang menjadi penganjurnya. Jadi ini merupakan satu kebanggaan lah untuk kita orang Melaka dan orang Payung Rumput khususnya. Jadi insya-Allah komitmen saya supaya kita akan dapat terus menganjurkan lagi di masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih banyak Dato' atas masa dan kata-kata semangat yang sangat bermakna. Kami doakan semoga Dato' terus diberi kesihatan yang baik untuk terus memimpin dan menyokong pembangunan pendidikan di negeri Melaka. Terima kasih. Bersama saya ialah Puan Rozahiran binti Hamzah, Guru Besar SK Payung Rumput, penganjur program 3 km International World Walk 2025. Puan, boleh Puan kongsikan apakah objektif utama program ini? Okey. Tentunya kalau kita tengok pada tajuk kita yang dekat sini ya, International World Walk, sempena Hari Kanak-kanak. Jadi bila kanak-kanak tu kita nak libatkan kanak-kanak seluruh Malaysia, terutamanya Melaka lah, SKPR sendiri. Jadi bila kita mengadakan, kita tengok perkataan walk tu berjalan, jadi dia lebih kepada aktiviti aktif. Kita nak anak-anak murid kita ni aktif. Jadi program kita ni untuk melahirkan generasi yang cergas dan minda cerdas. Jadi kita fokuskan pada anak-anak supaya bergerak aktif dan cergas. Menarik sekali. Terima kasih Puan atas perkongsian yang bermanfaat. Semoga program ini terus mendapat sambutan pada masa yang akan datang. Ya. Sekarang, saya bersama dengan salah seorang peserta. Boleh perkenalkan nama dan sekolah? Okey, nama saya Dia Amanah Derisha binti Jeffrey, sekolah SK Payung Rumput. Bagaimana perasaan awak dapat menyertai program World Walk pada hari ini? Rasa saya sangatlah gembira kerana dapat menyertai World Walk. Dan saya sangat gembira sebenarnya. Bagus, teruskan semangat tu ya. Terima kasih dan selamat berjalan.
Sekarang saya bersama dengan salah seorang peserta. Boleh perkenalkan nama dan sekolah? Nama saya Nur Zafira binti Muhammad Mizan. Saya daripada Sekolah Rendah Arab Jaim Al-Falah. Bagaimana perasaan awak dapat menyertai program World Walk ini? Saya rasa sangat gembira dengan menjadi pertandingan ini. Bagus, teruskan semangat tu ya. Terima kasih dan selamat berjalan. Program 3 km International World Walk 2025 berjaya mengumpulkan pelajar dari pelbagai tempat, membuktikan bahawa kesihatan dan perpaduan tidak mengenal sempadan. Semoga program seperti ini dapat diteruskan setiap tahun untuk melahirkan murid yang sihat, aktif dan bersemangat global. Itu sahaja daripada saya. Saya Asma Fatihah binti Azrul Nizam, wartawan Fresh TV anda pada hari ini. Jumpa di episod yang akan datang. Bye!